Saya pernah minta kebenaran kat sekolah untuk buat reban kecil. Oh, okey. Saya kat asrama petang-petang kita buat reban kecil untuk beli ayam. Boleh Tuan kongsikan bagaimana Tuan mendapat inspirasi untuk berkecimpung dalam bidang peternakan ni? Okey, ni menarik ni. Saya kalau ikutkan minat yang mendalam dalam bidang peternakan ni, sebab saya ni dari kecil memang saya minat sangat membela. Okey. Dulu pernah saya darjah 6. Saya bawa balik ayam dari kampung, bela belakang rumah. Rumah ni rumah taman. Okey. Jadi belakang rumah tu saya buatkan kandang reban ayam. Reban lah. Okey. Reban ayam saya bela dalam 10 ke 15 ekor macam tu lah. Okey. Tu yang start saya minat ternakan lah. Kemudian bila dah habis belajar, in fact dalam waktu saya belajar kat sekolah dulu, masa saya asrama di Kuala Selangor tu, saya pernah minta kebenaran kat sekolah untuk buat reban kecil. Okey. Saya asrama petang-petang kita buat reban kecil untuk beli ayam. Reban kecil di sekolah, di asrama tu? Di asrama. Okey. Jadi itu memang minat tu dari kecil lah. Then bila dah sampai umur lepas belajar, lepas kerja, kita buat bisnes kecil-kecilan, kita start balik, saya start balik dalam bidang ternakan lah. Sebelum bidang ternakan ni saya ada buat perniagaan supply kepada kerajaan, barang-barang office, barang-barang apa kan. Okey. Trading lah. Jadi selepas daripada trading tu saya rasa macam kurang kena dengan jiwa kan. Kita patah balik dekat peternakan. So bukan saja minat kepada bidang peternakan, Tuan juga minat dalam, orang kata, bidang keusahawanan ni lah. Betul.